Hello everyone. Jom kita buat vlog pergi beli sarapan tu menuju ke sana. Okey, nak tengok saya beli apa? Stay tune geng. Okey. Video ni akan panjang juga. Tak ada panjang sangat. Ni video yang pertama saya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, tengoklah. Kalau saya nak rekod. Okey geng. Ada je rekod semalam tapi dah delete. Macam membeli penuh pula. Ni video ni saya letak dekat IG atau YouTube. Tengok lah. Ni video pelik sikit. So, saya sambil bawa basikal sambil rekod. Ni lain macam sikit ni. Okay, jom tengok saya buat video apakah kali ini. Ni saya tunjuk jalan je ni. Okay. Lepas tu ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Hello, hello. Hello, okay. Okay, ni tunggu kereta. Kereta ni banyak sangat. Tak tahu kenapa. Lupa sekarang tadi pukul berapa kita tadi? Tak ingat. So, saya takut pakai phone ni je. Phone satu ada je, cuma tengah cas. Ada banyak phone tapi tak tahu lah. Korang tengok je lah sampai habis guys. Ni tengah nak lintas pun susah. Bukan je kaki ni guna basikal. Hebat kan? Rekod sambil bawa basikal. Okay, kita dah dekat area situ. Kita tunjuk muka balik. Tapi muka belum mandi lagi. Sebab saya lah. Ingat buat sarapan. Malas kena beli pula. Aduh. So saya tak mandi lagi. Tapi tak apa, bukan hujan pun. Okay, stay tune geng. Tengok sampai habis. Tengok saya nak beli apa. Okay, ni menuju ke sana lagi. Video ni panjang juga, tapi tak tahulah kenapa. Tengok saya memasak apa. Memasak apa pula. Buat video apa. Petang ni tengoklah. Buat video ke tidak. Okay, dah sampai ke situ. Kita turun dari basikal. Turun basikal pun merekod. Tengoklah, saya merekod. Lepas time tu tengah order 2 nasi lemak, 1 roti canai. Time tu tak rekod kot. Tu ada macam-macam tu. Okay. Sudah beli. Kita pun baling. Nak pusing pun susah sebab banyak kereta. Tu waktu pagi, kalau petang tengah hari tak tahu. Memang tak keluar sangat. Kalau saya buat basikal kalau beli sarapan atau beli lauk guna basikal. Kalau putih rambut semalam tak guna basikal sebab saya tidak bagi takut basikal. So saya tak guna lah basikal. Time tu je lebat gila nak mampus. So terpun mandi lah hujan. Tapi sikit je, tak banyak pun. Okay, tu menuju ke rumah. Okay, dia sudah beli. Tapi time beli tu tak rekod makanan je tadi. Okay. Hello. Menuju ke rumah. Tengok. Dua barang ada dua belah. Kanan kiri dan kanan atau kiri ada. Tengok. Tu ada. Tu roti canai. Yang belah sana tu nasi lemak.
Okay, jom kita buat mukbang ding. Mukbang pakai phone ni. Boleh satu saja je bagi penuh sebab semalam saya guna. Saya boleh show yang buat video lain-lain. Lain daripada yang lain. Okay. Tengoklah video ni sampai habis. Video ni akan stop dekat depan Surau Al-Firdaus. Dan korang nak tak video panjang? Ke korang tak suka video panjang-panjang? Asal tiba-tiba sengit Oh, tiba sengit sebab saya masuk kat pagar tu. Video sengit sikit. View pun lawa juga view. Saya pukul 8.29. Nanti kita rekod balik. Rekod pakai phone ni kot. Tengok lah.